Aku rasa maybe ada certain babak yang agak macam stretch a bit, macam ada draggy ke apa ke, tapi dia tak apa-apa mengganggu sangat. Dia macam bersesuai dengan cerita yang disampaikan. Dan kalau betul-betul nak cari kelemahan dalam filem ni pun aku dah macam nitpick lah. So aku rasakan filem ni dia sangat perfect dengan apa statusnya sebagai sebuah sequel. Dia ada sambungan, dia ada kesinambungan, dan lepas tu dia ada pula kesinambungan untuk future filem lah. So aku rasa macam tak ada kelemahan yang boleh mencacatkan filem ni lah. Bagi aku, it's not really about macam style ke apa ke. Animation kau boleh buat macam-macam style, tak ada masalah. Tapi yang penting adalah cerita. The story tu. Kau dahulukan apa? Kau dahulukan cerita ke kau dahulukan agenda? Kalau kau dahulukan agenda kau, kau punya wokeism kau, apa semua tu kan, pasal diversity, inclusivity, tapi cerita kau tak utamakan, that's the problem dengan Hollywood. Which is filem daripada China ni sendiri, dia ada je representation, dia ada je inclusivity semua tu, dia ada woke, benda semua tu ada. Tapi dia fokuskan pada cerita dulu, dan selepas cerita apa yang dia perlu utamakan, hiburkan penonton. Kalau penonton tak terhibur, orang tak tengok cerita ni. So yes, aku boleh rasakan Hollywood kau memang perlu gentar lah, bukan setakat dengan China. Lebih dengan mana-mana filem daripada luar Hollywood pun sekarang dah mengeluarkan idea-idea yang lagi kreatif, dah mengeluarkan jalan cerita yang boleh membuatkan semua orang rasa include, kecuali daripada kau Hollywood yang hanya nak menyedapkan tekak dan selera sesetengah orang sahaja, which is in the end kau akan menghancurkan diri kau sendiri. So aku rasakan Hollywood perlu belajar daripada China, perlu belajar daripada negara-negara yang tak ada nak angkat sangat benda-benda woke ni apa semua. Fokus pada cerita, fokus pada animation, dan fokus untuk menghiburkan penonton dahulu sebelum rasa macam diri tu entitled untuk menasihatkan orang. Berarti sebelum aku bagi filem ni 10/10 bintang.